Itulah orang cakap, pergi cari account yang betul. Lepas tu kau kena tipu masuk live orang pemekak je. Kalau kena tipu, macam mana ada orang dekat dalam platform aku? Ya, dia subscribe. Siapa yang dalam subscribe tu? Hantu. Tak ada masa lah nak tipu ni. Ada orang bagi gift. Siapa yang bagi gift? Hantu. Kau yang kena tipu cari kepala tahu, lepas tu nak mengkak-mekak kat orang. Itulah cakap. Orang bagi arahan lain, kau buat arahan sendiri. Pergi cari dekat Tili. Lepas tu kena tipu dengan orang dalam Tili tu. Memanglah kena tipu. Sebab tu bukan tele aku. Yang kau pergi cari kat tele tu bukan tele aku. Ni bukan ID tele saya. Saya cakap ni rumah purple. Cari kat rumah purple. Ada apa? Ada saya. Siapa nak cepat korang DM cakap nak. Lepas tu saya reply, saya approve sekali. Gambar video. Sabar, jangan nangis. Saya tak nangis. Saya sesama. Lukalah hidung saya ni. Sekejap, bagi saya approve orang lagi. Faham tak? Siapa yang tak faham boleh tanya saya. Alhamdulillah. Siapa yang tak faham boleh tanya saya. Tapi make sure siapa yang follow tu ada DP. Siapa tak ada DP, saya tak approve tau. Siapa tak ada DP, saya tak approve. Follower kena lebih 100 Platform, kan saya tulis kat bio. Siapa yang nak masuk platform, DM saya. Kan saya tulis dekat bio saya tu ada tulis ni. Bio saya ni, awak baca lah. Korang taping-taping, terima kasih. Demam ke? Saya rasa saya nak demam. Saya lapar satu. Alhamdulillah. Dah makan ubat dah. Tadi baru je makan ubat sesama dekat live ni . Sorry lah kalau lambat. Okay, korang pergi DM 7312 7312. Awak DM sini. Make sure DP gambar ni tau. Awak DM sini cakap nak. Okay, saya akan reply. Siapa yang masuk tak payah tiap-tiap bulan ni. Sekali je. Lepas tu awak duduk diam-diam dalam tu. Tengok acara meramas. 11 orang lagi. Thank you. 11 orang lagi. Siapa lagi nak masuk, pergi DM saya. Cakap nak je. 11 orang lagi. Dalam gelak-gelak ada pula masuk. Kering-kering. Account private tak jumpa. Masuk apa ni? Masuk air bang. Kalau keluar air tu bukan saya. Tak ada. Account besar saya tak jumpa ke? Tapi make sure ada DP. Siapa yang tak ada DP, saya block je account private saya tu. Saya tak nak orang pelik-pelik. Sekejap saya reply je siapa yang payment. Terima kasih. Tania masuk sini. Okay, macam ni nampak Sekejap saya tunjuk. Okay, nampak dia bagi receipt.
Receipt kan? Terus masuk. Ni receipt, ni link terus masuk. So siapa nak terus DM saya? Lagi 11 orang je. Hai. Uyo. I'm not your wife. Because tak ada cicit satu pun di jari saya. Saya tak ada milik siapa-siapa. Saya milik mak bapak saya. So kalau awak nak saya jadi milik awak, silalah meminang saya. Hai. Siapa lagi nak terus DM saya tau. Cakap nak. Okay, DM dekat IG. Cakap nak. Jangan DM tempat. Buka ID Tili saya. Okay, make sure ada nama Nurul. Nama saya Nurul. Okay, kalau tak ada nama Nurul, awak tak payah payment. Okay, kalau dia bagi QR ke apa kan, tak ada nama Nurul kan, tak payah. Tak payah payment. Nanti awak kena scammer. Kalau dia awak banyak, tak apalah awak nak bayar dekat scammer tu. Satu tu real ke? Real. Sekejap saya approve orang lagi. Okay, kalau contoh orang duduk selain daripada Malaysia, duduk Singapura, Brunei, Australia, korang boleh join juga, tak ada masalah. Kita boleh pakai PayPal atau Wise, atau apa-apa je lah. Tapi selalu diorang pakai PayPal. Hola. Okay, bagi saya reply lagi. Alhamdulillah. Siapa yang masuk ni sekali bayar je. Okay, sekali je. Maknanya seumur hidup. Sekali tu seumur hidup. Tak payah tiap-tiap bulan renew, subscribe ke, tak payah. Saya nak 11 orang je lagi. Tak sihat ni susah lah saya nak bercakap ke apa ke. Saya rasa ingus saya asyik belele je. Sorry lah, muka saya serabai. Macam mana nak hilangkan ni? Okay, saya nak 11 orang je lagi. Pergi follow 7319 Awak DM sana cakap nak. Okay, awak cakap nak tau. Jangan cakap hai, awak cakap nak je.